Abang pernah beli kereta used car ke sebelum ni? Kereta Yuska. Betul lah. Kereta Yuska tu saya pernah beli. Okey. Tapi apa yang pernah tak abang kena tipu kalau beli kereta used car sebelum ni? Tipu tu lah. Tak boleh lupa lah kenangan. Masa tu saya dah setahun kahwin masa tu. Itulah starting saya nak beli kereta second sebab selama ni saya duduk pakai kereta isteri saya. Saya tak ada kereta. Saya ingat dia okey. Rupa-rupanya makin lama dia pun dah macam kurang nak bercakap dengan saya. Jadi saya usaha sendiri, saya beli kereta saya sendiri. Nak jadikan cerita, saya pergi satu used car ni. Ada kawan yang recommendkan kedai used car tu. Jadi saya percaya dia. Masa tu dia tak datang. Dia recommend je. Saya deal direct dengan bos Cina tu. Cina tu kata, you mau apa, you tengok lah. Saya pun pergi tengok kereta yang saya suka tu lah. Bila saya dah pakai 2 bulan rasa, tiba-tiba kereta tu masuk bulan kedua tu, saya masa tu pergi bawa kereta kan, semput tu, semput. Dia jam tepi jalan. Saya panik lah, saya nak pasal ni kan, baru beli kereta 2 bulan kan. Lepas tu datang pomen tepi jalan tu, check apa semua kan. Panjang cerita dia, memang susah lah. Tak jadi bercuti lah tu, sengsara hidup masa tu. Orang yang repair kereta tu kata, bang, kereta abang ni teruk sangat dalam ni, macam-macam ni, dengan kabel dah reput, spare part apa dalam tu semua dah jadi macam berkarat-karat. Apa ni kan? Saya call kawan saya balik, apa ni kau recommend kat aku kereta macam ni kan? Aku recommend ke kedai, kau pergi kereta aku tak recommend kan, dia cakap macam tu. Ni aku ada satu nombor ni, kau message lah dia. So saya message lah nombor tu, iaitu Scrooge lah. Dia kata suruh check kereta tu. Check lah, saya check. Rupa-rupanya kereta tu pernah total loss, pernah kena banjir. Saya tengok benda tu, ya Allah, aku beli kereta apa ni kan. Macam tu lah kisah saya. Malah nak cerita banyak, saya emotional. Okey bang, saya faham lah keadaan abang lah kan. Berasa abang cerita semua sekali. So sepanjang pengalaman abang lah kena tipu ni, apa pesanan abang pada orang ramai sebenarnya? Pesanan saya pada orang ramai, nak beli kereta tu hati-hatilah. Nak tahu betul ke tak betul, tengok macam saya pergi, itulah saya dah beli kereta, saya baru dapat tahu. Sepatutnya sebelum beli kereta, kena tahu dulu sejarah kereta tu. Asyik baik ada Scrooge untuk korang yang baru-baru nak beli. So used car ni bagus sebenarnya, tapi kena pandai pilih lah. So pandai pilih tu Scrooge dah dulu kan, kita tahu sejarah dia.